Pada awal pagi 8 Mac tahun 2014, dunia dikejutkan dengan satu peristiwa yang sukar diterima akal. Sebuah pesawat komersial moden, lengkap dengan teknologi canggih, hilang tanpa sebarang isyarat kecemasan. Pesawat itu ialah Malaysia Airlines, penerbangan MH370. Ia membawa 239 orang penumpang dan anak kapal. Destinasinya ialah Beijing, China. MH370 berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada jam 12.41 tengah malam. Pada waktu itu, cuaca dilaporkan baik, tiada sebarang masalah teknikal direkodkan. Segalanya kelihatan normal. Beberapa jam pertama penerbangan sepatutnya berjalan seperti biasa. Namun, sekitar jam 1.19 pagi, sesuatu yang pelik berlaku. Kata-kata terakhir dari kokpit berbunyi, "Good night, Malaysian 370. Selepas ayat itu, komunikasi antara MH370 dan menara kawalan terputus sepenuhnya. Pesawat ini hilang dari radar awam. Tiada panggilan kecemasan, tiada isyarat SOS. Pada ketika itu, ramai menyangka pesawat mungkin terhempas di Laut China Selatan. Operasi mencari dan menyelamat segera dilancarkan di kawasan tersebut. Namun beberapa hari kemudian, pihak berkuasa mendedahkan satu fakta mengejutkan. Radar tentera mengesan MH370 berpatah balik. Pesawat itu tidak terus ke Beijing. Sebaliknya, ia berpusing semula ke arah barat. MH370 terbang merentasi semenanjung Malaysia, melalui Selat Melaka, dan terus terbang selama beberapa jam. Ini bukan laluan biasa. Ini bukan kesilapan kecil. Lebih mengejutkan, beberapa sistem komunikasi pesawat didapati dimatikan satu persatu. Transponder dimatikan. Sistem asas berhenti menghantar data. Perkara ini jarang berlaku secara tidak sengaja. Ia memerlukan tindakan manusia. Persoalan besar mula timbul. Apa yang berlaku di dalam kokpit? Siapa yang mengawal pesawat ketika itu? Operasi mencari dan menyelamat diperluaskan. Puluhan negara terlibat. Pesawat, kapal dan satelit digunakan. Kawasan pencarian sangat luas, meliputi laut dan kawasan terpencil. Namun hari demi hari berlalu tanpa jawapan. Tiada bangkai pesawat ditemui, tiada petunjuk jelas. Kemudian, data satelit mendedahkan sesuatu yang lebih membingungkan. Isyarat satelit menunjukkan MH370 terus terbang ke arah selatan, ke kawasan Lautan Hindi. Kawasan ini antara lautan paling terpencil di dunia. Dalam, luas dan sukar diterokai. Berdasarkan data ini, pakar percaya MH370 terbang sehingga kehabisan bahan api dan akhirnya terhempas di selatan Lautan Hindi. Namun lokasi tepat masih tidak diketahui. Tahun demi tahun berlalu. Akhirnya pada tahun 2015, serpihan pesawat ditemui di Pulau Ionian. Serpihan itu dikenal pasti sebagai bahagian sayap Boeing 777. Ia mengesahkan satu perkara penting. MH370 telah terhempas. Selepas itu, beberapa lagi serpihan ditemui di Afrika dan pulau sekitar Lautan Hindi. Namun bangkai utama pesawat masih gagal ditemui. Tanpa bangkai utama, tanpa kotak hitam, jawapan sebenar kekal menjadi misteri. Pelbagai teori mula muncul. Ada yang percaya ia berpunca daripada kegagalan teknikal. Ada yang menyalahkan faktor manusia. Ada juga teori rampasan pesawat. Malah teori konspirasi turut muncul. Ada yang mengatakan pesawat ditembak. Ada yang mengatakan pesawat disembunyikan. Namun sehingga hari ini, tiada satu pun teori dapat dibuktikan sepenuhnya. Siasatan rasmi menyatakan punca kehilangan MH370 masih tidak dapat ditentukan. Bagi keluarga mangsa, kehilangan ini bukan sekadar misteri. Ia adalah penantian tanpa jawapan, tanpa jasad untuk dikebumikan, tanpa kepastian untuk ditutup. Setiap tahun, mereka memperingati tarikh 8 Mac dengan harapan yang sama. Harapan untuk mendapat jawapan. MH370 juga memberi kesan besar kepada industri penerbangan dunia. Sistem penjejakan pesawat dipertingkatkan. Prosedur keselamatan diperketatkan. Dunia belajar bahawa, walaupun teknologi semakin canggih, masih ada kelemahan dalam sistem manusia. MH370 bukan sekadar kisah kehilangan pesawat. Ia adalah simbol kepada persoalan yang belum terjawab. Ia mengingatkan kita bahawa tidak semua perkara ada jawapan segera. Dan selagi bangkai pesawat tidak ditemui, selagi kebenaran sebenar tidak diketahui, misteri MH370 akan terus hidup.
Pada tahun 2018, sebuah syarikat swasta Amerika, Ocean Infinity, melancarkan pencarian baru berdasarkan tiada penemuan, tiada bayaran. Menggunakan teknologi carian bawah air yang paling canggih, mereka mengimbas kawasan dasar laut yang luas, memfokuskan pada zon yang dikenal pasti oleh analisis hanyutan baru. Tetapi selepas beberapa bulan, pencarian mereka juga tidak membuahkan hasil. Misteri lokasi persemadian terakhir MH370 kekal tidak terungkar. Bagi keluarga 239 orang di dalam pesawat, dekad yang lalu merupakan satu penantian yang penuh dengan ketidakpastian. Tanpa lokasi nahas, tanpa kotak hitam dan tanpa orang tersayang, mereka dibelenggu kesedihan yang tidak berkesudahan, tanpa dapat menemui ketenangan. Mereka terus berkempen agar pencarian disambung semula, berpegang pada harapan bahawa suatu hari nanti kebenaran akan ditemui. Hari ini, MH370 bukan sekadar sebuah pesawat yang hilang. Ia adalah peringatan tentang batasan teknologi dan pemahaman kita. Dalam zaman ketersambungan yang berterusan, di mana kita boleh menjejaki telefon pintar di mana sahaja di planet ini, idea bahawa sebuah pesawat sepanjang 200 kaki boleh hilang tanpa jejak adalah hampir tidak dapat difahami. Ia mendedahkan kelemahan dalam penjejakan dan keselamatan penerbangan global yang telah membawa kepada perubahan, termasuk keperluan untuk pesawat melaporkan kedudukan mereka dengan lebih kerap. Kehilangan MH370 adalah sebuah teka-teki yang rumit dengan banyak kepingan yang hilang. Adakah ia satu plot yang dirancang oleh juruterbang, rampasan yang tidak menjadi, penerbangan hantu yang disebabkan oleh kemalangan besar, atau sesuatu yang lain sama sekali? Lautan menyimpan rahsianya, sehingga bangkai pesawat ditemui dan perakam data penerbangan serta perakam suara kokpit diperoleh semula, kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti apa yang berlaku pada saat-saat akhir penerbangan itu. Nasib 239 nyawa di dalamnya kekal sebagai misteri terbesar dalam sejarah penerbangan moden. Terima kasih kerana menonton. Kami percaya kisah MH370 wajar diceritakan dan diingati. Jumpa lagi dalam video seterusnya.